Sekarang ini ada suara-suara yang pertikai. Saya dah kongsikan bahawa menang ataupun kalah, perjuangan perlu diteruskan. Sampai ataupun tidak sampai matlamat itu bukan urusan kita. Ini kita hanya buat perancangan. Kalaulah pemikiran yang mengatakan bahawa kalau kita nak pergi hantar bantuan kemanusiaan melalui jalan laut ini disekat, tak akan sampai. Kenapa kita perlu pergi? Kalau inilah pemikiran yang ada, seolah mereka mengatakan bahawa dah tahu akan kena halang, dah tahu akan kena sekat, dah tahu akan ditangkap oleh rejim Zionis ini, kenapa pergi? Dan kita nak bagi tahu tuan-tuan, kalau pemikiran sebegini ada, negara kita pun tidak akan merdeka tuan-tuan. Negara kita pun tidak akan bebas daripada penjajahan. Kenapa? Semasa tok nenek kita lawan untuk menuntut kemerdekaan, pejuang-pejuang kemerdekaan yang dahulu, kita hanya ada keris dengan parang saja tuan-tuan. Kita tidak ada senjata api. Sedangkan penjajah pada waktu itu ada senjata api. Kalaulah kita letakkan pemikiran, kalau setakat keris dengan parang saja, lawan tidak boleh menang, lawan akan mati, lawan ini akan bunuh diri, hamba akan mati, lebih baik jangan lawan, berserah sahaja, bermakna tidak akan muncul pejuang-pejuang kemerdekaan. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Hanya kita mempunyai jalan laut untuk menunjukkan solidariti bahawa rakyat Palestin tidak bersendirian. Masyarakat dunia bersama-sama dengan Gaza, dengan Palestin untuk nak pergi hantar, nak tunjukkan sokongan solidariti kepada penduduk-penduduk Gaza yang sedang dibunuh dan dizalimi sekarang ini. Bukan setakat laluan laut tuan-tuan. Di darat, di laluan Rafah, ada beribu-ribu kontena yang tidak dibenarkan masuk ke dalam negara haram Israel ini. Ini kontena, ada 10,000 kontena tuan-tuan di sempadan Rafah. Kalau inilah pemikiran masyarakat Malaysia, beberapa orang ini yang ada, kenapa pergi hantar kontena untuk nak dibawa masuk ke Gaza, sedangkan sempadan Rafah itu ditutup, kontena itu tidak akan diberi masuk. Kalau semua mempunyai pemikiran macam ni, bermakna kita akan biarkan rakyat di Gaza, rakyat di Palestin itu bersendirian menerima penindasan oleh rejim ini. Gelombang ini terus perlu disemarakkan. Saya hanya nampak sebab apa mereka ini mula menekan misi Sumut Nusantara, Flotila Nusantara ini. Mungkin ini adalah disebabkan ketidakpuasan hati apabila yang dikatakan kerajaan cuba menunggang isu Palestin ini. Dan mereka ini beranggapan bahawa Perdana Menteri ini cuba claim mileage dalam isu melibatkan misi Sumut Flotila ini. Dan ini yang kita tengok, sebab itu mereka mempertikaikan. Dulu siapa yang lancar, dulu siapa yang menjadi pencetus kepada Global Flotilla ini, menjadi pencetus kepada Palestin ini. Ini tuan-tuan. Dan sekarang ini kerajaan perpaduan madani. Dan sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Mahu ataupun tidak mahu, suka ataupun tidak suka, kita mestilah kena memberikan prioriti kepada Perdana Menteri untuk bersama-sama dalam misi Sumut Flotila Nusantara ini sebagai penaung. Ini bukan orang politik yang cakap. Ini dicakap oleh NGO yang menguruskan misi Sumut Flotila ini. Hanya itu sahaja. Dan kalau inilah mereka bawa tuan-tuan satu pemikiran bahawa kalau tidak boleh masuk, kenapa berlayar, kenapa naik kapal layar untuk nak dibawa bantuan, dah tahu tak boleh masuk, nak kena tangkap. Ini semua wayang dan sandiwara. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Saya nak kongsi ini. Semasa hampa bertanding pilihan raya, hampa dah tahu dah hampa tak boleh menang. Hampa dah tahu, hampa dah buat culaan undi. Hampa dah pergi tengok dah tuan-tuan. Hampa dah buat dah polling agent, counting agent. Hampa dah tengok hampa tak boleh menang. Sebab apa? Hampa nak bertanding juga. Hampa bertanding berkali-kali dalam pilihan raya di sesebuah parlimen dan memang hampa tak pernah menang. Dan memang hampa kalah berkurun tempat tu.
menjadi kubu kuat kekalahan parti politik hampa. Tetapi kenapa hampa pergi bertanding juga? Kenapa hampa terus bertanding tempat tu juga? Lebih baik hampa tak payah bertanding. Ini menghabiskan duit hampa saja. Buang duit, membazir duit. Dah tahu tak boleh menang, pasal hampa bertanding. Ini tuan-tuan, sebab hampa ni orang politik, kita nak sembang macam tu. Lebih baik hampa tak payah bertanding. Dah tahu kalah, buat apa bertanding? Dan tak semestinya hampa bertanding nak menang. Kawasan memang sedia kalah. Hampa bertanding juga. Sebab apa? Sebab ini nak menunjukkan bahawa kita terus lawan. Nak menunjukkan bahawa jangan bagikan lawan politik menang secara percuma. Kita nak bagi tahu kepada rakyat, kita akan terus lawan. Walaupun kita kalah, kita terus akan lawan dan lawan sehingga kita menang. Ini tuan-tuan, ini kronologi sama saja. Sebab itu mereka ini membawa misi kemanusiaan. Boleh masuk ke, tak boleh masuk ke, itu tak penting tuan-tuan. Yang penting mereka pergi untuk menunjukkan solidariti, bahawa masyarakat dunia sedang memerhati, memecahkan kawalan sempadan. Ini tuan-tuan, ini sahaja. Apa halnya ini? Sekarang ini bukan di Malaysia sahaja kebangkitan ini tuan-tuan. Ini Sumut Global Flotilla ini, GSF ini tuan-tuan, bukan di Malaysia. Sampai sekarang lagi negara-negara luar sedang bergerak melalui sempadan laut. Sebab sempadan darat di Rafah ini ditutup. Bila ditutup, mereka menggunakan sempadan laut di darat dan di laut, memberikan tekanan kepada rejim Zionis ini tuan-tuan. Ini yang kita buat. Ini yang sedang dibuat. Inilah gelombang yang sedang memberikan tekanan kepada rejim Zionis. Sebab itu saya bagi tahu dulu tuan-tuan, bahawa kalau kita tidak boleh membantu, lebih baik kita diam. Kalau kita tidak mampu untuk membantu daripada segi tenaga, kalau kita tidak mampu bantu daripada segi duit ringgit, kalau kita tidak boleh mampu membantu daripada segi idea, lebih baik kita diam dalam melibatkan isu pembebasan Gaza, pembebasan Palestin, melibatkan isu bantuan kemanusiaan ke Gaza dan Palestin. Lebih baik kita diam tuan-tuan. Kalau tak boleh jadi garam, jangan jadi langau. Ini mudah saja tuan-tuan. Kita biarkan. Siapa yang nak membantu, kita biarkan. Tak mau doa pun, diam saja. Dan kita bagi tahu tuan-tuan, semasa Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh Namrud, semua tahu. Ini kisah ini dilakarkan dalam Quran. Ini api yang menyemarak ini tuan-tuan. Api yang maha besar membakar Ibrahim ini. Tiba-tiba tuan-tuan datang seekor pipit yang mengambil air dengan paruh yang kecil. Dia ambil air tuan-tuan dalam api yang marak ini. Pipit ini ambil air dengan paruh yang kecil, cuba memadam api yang begitu marak. Ini mustahil untuk dia padam tuan-tuan. Tetapi apakah yang pipit ini bagi tahu tuan-tuan? Seekor burung pipit ini akan ada hujah di depan Allah Subhanahu wa taala bahawa ketika Nabi Allah Ibrahim itu dibakar oleh raja yang zalim, oleh Namrud yang zalim ini, aku berusaha untuk ambil air untuk padam api ini. Ini hujah pipit ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan.